Pada 9 Februari 2013, sekumpulan penceroboh telah memasuki perairan negara menggunakan bot pancung dan menjadikan Felda Sahabat 17, Kampung Tanduo, Lahad Datu sebagai lokasi untuk mereka berkumpul secara berperingkat. Namun demikian, pada 11 Februari, sebahagian daripada anggota kumpulan misteri itu telah dikesan sekumpulan nelayan tempatan pada waktu malam. Bertindak atas kehadiran kumpulan yang mencurigakan itu, kumpulan nelayan tersebut segera membuat laporan polis mengenai kehadiran 100 orang lelaki berpakaian ala tentera dan bersenjata api yang kini berada di Kampung Tanduo. Berkemungkinan tersedar pergerakan mereka telah dihidu. Pada 12 Februari, kumpulan yang masih tidak dikenali siapa dan apa tujuan sebenar mereka, itu dikenal pasti berpecah di beberapa lokasi di kampung. Tempat mereka berkumpul iaitu di kawasan Sungai Bakau, surau dan rumah. Antara perancang utama pada tragedi Tanduo, Ahmad Malandi, atau dikenali sebagai Mad Bomb. Pada tanggal 14 Februari, segala teka-teki akhirnya terjawab apabila Ketua Polis Negara pada ketika itu, Tan Sri Ismail Omar berkata, polis telah mengenal pasti kumpulan yang mendarat di pesisir pantai Lahad Datu, Sabah itu sebagai pengikut kepada pewaris berketurunan Raja Sulu dari selatan Filipina. Tan Sri Ismail turut berkata kumpulan terbabit menuntut mereka dikenali sebagai askar diraja Kesultanan Sulu dan antara keinginan utama mereka adalah tidak mahu parti Sulu dari Filipina dihantar pulang ke negara asal. Beliau cuba mengambil jalan rundingan dengan pihak bersenjata bagi mencari jalan penyelesaian yang terbaik tanpa melibatkan pertumpahan darah. Salah seorang daripada anggota tentera di Raja Sulu yang merupakan pengikut setia Raja Muda Sulu, Raja Muda Azimudi Kiram dipetik sebagai berkata mereka datang selepas mendapat jemputan daripada pihak tertentu bagi membincangkan isu tanah di Sabah. Perdana Menteri pada ketika ini, Datuk Seri Najib Tun Razak berkata, Kerajaan Malaysia akan mengambil apa sahaja pendekatan termasuk melalui perundingan bagi mengusir kumpulan ini keluar dari wilayah Malaysia. Pada tanggal 16 Februari, Menteri di Kementerian Dalam Negeri pada ketika itu, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein berusaha menenangkan rakyat khasnya penduduk di daerah terlibat dengan mengesahkan kumpulan tersebut bukan kumpulan militan atau pengganas. Sebaliknya penyokong kuat Kesultanan Sulu dan menegaskan situasi pada masa itu adalah terkawal. Kumpulan yang juga mahu dikenali sebagai askar diraja Kesultanan Sulu antara lain menuntut Sabah dikembalikan sebagai sebahagian daripada wilayah Kesultanan Sulu kerana kononnya sebelum ini telah diambil oleh British dari Kerajaan Sulu dan wajib dikembalikan semula kepada mereka. Pada 18 Februari, Hishamuddin telah mengeluarkan kenyataan bahawa Kerajaan Malaysia dan Filipina senantiasa bekerjasama dalam memastikan konflik segera selesai dan memberitahu ia akan dilakukan secara diplomasi tanpa sebarang pertumpahan darah. Bagi menunjukkan komitmen pada kerjasama yang dijanjikan pada 24 Februari, Kerajaan Filipina telah menghantar sebuah kapal dalam misi kemanusiaan untuk membawa pulang kumpulan yang terdiri daripada 180 orang anggota termasuk 30 pengawal bersenjata yang bertahan di Lahad Datu, Sabah sejak 12 Februari lalu namun tidak mendapat respon yang diharapkan. Pada 26 Februari, tempoh pengusiran telah tamat, namun pendekatan rundingan masih diambil terhadap kumpulan penceroboh itu dengan harapan mereka bertukar fikiran dan pertumpahan darah dapat dielakkan. Pada 28 Februari, setelah lebih 3 minggu berlalu, Kerajaan Malaysia digesa mengadakan rundingan secara terus dengan Sultan Jamalul Kiram ketiga di Manila untuk menamatkan konflik perebutan kawasan di Lahad Datu, Sabah. Gesaan tersebut dilakukan oleh adik bongsu Jamalul, Agbimuddin Kiram, yang menegaskan bahawa hanya abangnya sahaja yang boleh mengarahkan kira-kira 180 tentera di Raja Sulu meninggalkan Felda Sahabat 17, Lahad Datu. Malangnya pada 1 Mac 2013 pertempuran telah tercetus antara pasukan keselamatan dan sekumpulan kecil kumpulan penceroboh ketika kumpulan terbabit cuba keluar daripada kumpulan polis di Kampung Tanduo. Pertumpahan darah yang cuba dielakkan akhirnya terjadi juga. 2 anggota pasukan keselamatan telah terkorban serta 3 lagi cedera.
Dalam pertempuran pertama ini, 12 orang penceroboh bersenjata terbunuh. Pada 2 Mac 2013, 2 jenazah perwira yang telah gugur di medan tempur, Inspektor Zulkifli Mamat dan Kopral Sabarudin Daud yang terkorban dalam pertempuran pertama penceroboh bersenjata di Lahad Datu tiba di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia, TUDM, Subang pada pukul 12.43 tengah hari. Jenazah Inspektor Zulkifli Mamat selamat dikebumikan di tanah perkuburan kampung Gong Bayor, Jerteh, Terengganu. Sementara jenazah Kopral Sabarudin Daud dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Makmuriah di Kampung Sungai Lias, Sungai Besar, Selangor. Pasukan keselamatan melakukan serangan ke Kampung Tanduo setelah penduduk kampung di sana dipindahkan terlebih dahulu di kawasan perlindungan berhampiran. Perdana Menteri pada ketika itu, Datuk Seri Najib Tun Abdul Razak telah menyifatkan serangan tersebut sebagai menjaga maruah dan kedaulatan negara. 4 jam selepas serangan dilancarkan, tepat jam 11 pagi, Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar telah mengadakan sidang media bersama Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohd-Zin. Beliau menyifatkan Ops Daulat telah mencapai objektif yang ditetapkan. 3 jam selepas itu, iaitu pada pukul 2 petang, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan Menteri Pertahanan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengesahkan berita baik bahawa tiada kematian dan kecederaan berlaku pada pihak pasukan keselamatan. Operasi susulan dan penggeledahan masih diteruskan pada pukul 4 petang kerana pihak polis percaya masih ada musuh di kawasan berlaku pertempuran. Namun pihak polis masih belum mengesahkan jumlah kematian, kecederaan atau tangkapan di pihak anggota kumpulan penceroboh bersenjata itu. Pada tanggal 6 Mac 2013, satu sidang media bersama telah diadakan di antara Menteri Pertahanan, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Menteri Dalam Negeri, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Dalam sidang media ini, mereka telah mengesahkan terdapat seramai 13 mayat pengganas dari selatan Filipina ditemui di Kampung Tanduo susulan operasi penggeledahan, termasuk seorang pengganas yang ditembak mati dalam satu pertempuran pada pukul 6.45 pagi hari Rabu. 9 daripada 13 mayat itu ditemui dalam sebuah kubur. Polis juga turut berjaya menahan 4 lelaki dalam lingkungan umur 20 hingga 50 tahun, dipercayai mempunyai kaitan dengan kumpulan penceroboh yang berjaya ditumpaskan di Kampung Sri Jaya Simunul, Semporna. Pada tanggal 7 Mac, Jamalul Kiram III yang mendakwa dirinya sebagai waris Sultan Sulu mengumumkan gencatan senjata berkuat kuasa pukul 12.30 tengah hari menerusi juru cakapnya, Abraham Ijirani. Walau bagaimanapun, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak yang melawat Lahad Datu telah menolak gesaan gencatan senjata dan mahu mereka meletakkan senjata tanpa syarat serta menyerah diri. Pada hari yang sama, beliau turut mengumumkan pembentukan sebuah kawasan keselamatan khas yang meliputi wilayah pantai timur Sabah bermula dari daerah Kudat sehingga ke Tawau. Kawasan itu turut merangkumi daerah Sandakan, Semporna dan Lahad Datu. Tan Sri Ismail Omar juga turut mengesahkan seramai 52 orang pengganas Sulu termasuk ketua kumpulan itu yang berpangkat General telah terbunuh dalam Ops Daulat buat masa berkenaan. Dalam masa yang sama, seluruh negara turut digemparkan dengan pendedahan tindakan penceroboh Sulu di Sabah yang dilaporkan telah mencacatkan anggota pasukan keselamatan negara yang terbunuh di pertempuran di Kampung Sri Jaya Simunul, Semporna. Pada tanggal 8 Mac 2020, Tan Sri Ismail Omar mendedahkan lebih 50 individu yang disyaki mempunyai kaitan dengan penceroboh militan di Lahad Datu ditahan mengikut Akta Kesalahan Keselamatan. Langkah-langkah khas SOSMA 2012. Mereka turut menerima laporan kumpulan pengganas dari selatan Filipina yang menceroboh Sabah dan berkubu di 2 buah kampung. Berhampiran Lahad Datu masih belum menunjukkan tanda-tanda mahu menyerah diri dan meletak senjata. Oleh itu, gerakan memburu saki-baki pengganas masih diteruskan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Zulkifli Mohd-Zin pula masih menunggu makluman dari Wisma Putra berkaitan perkembangan kumpulan penceroboh, sama ada akan menyerah diri dan meletak senjata tanpa syarat.
Pada tanggal 9 Mac 2013 keadaan di Felda Sahabat terkawal, walaupun masih kedengaran beberapa siri letupan dilepaskan di tapak pertempuran, selepas 24 jam tiada pertempuran dilaporkan. Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar turut mengesahkan bahawa seorang penceroboh ditembak mati pada jam 8 pagi. Kejadian berkenaan masih berbekas dan meninggalkan parut yang pasti tidak akan mampu dilupakan sampai bila-bila khasnya bagi penduduk di kawasan pantai timur Sabah, terutamanya penduduk di daerah Lahad Datu dan Semporna. Sebagai menghargai jasa pahlawan negara yang telah gugur, kesemua mereka telah dianugerahkan kenaikan pangkat. Inspektor Zulkifli dinaikkan pangkat ke ASP, sementara Korporal Sabarudin kepada Sarjan. 6 lagi, Wira Supritendan Ibrahim Lebar kepada ACP, ASP Michael Anak Padel kepada DSP, Sarjan Abdul Aziz Sarikon kepada Sarjan Mejar, Lance Korporal Mohed Azrul Tukiran kepada Korporal, Sarjan Baharin Hamid kepada Sarjan Mejar, dan Korporal Salam Tugiran kepada Sarjan. Sekian, terima kasih.